Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada mereka yang telah lama mengikuti channel ini dan kepada mereka yang baru sampai, selamat datang. So hari ini kita masih lagi dalam mood membuat persediaan untuk bersalin dan menyambut kelahiran baby. Hari ini kita ada beberapa barang yang kita nak tunjuk yang kita dah buat persediaan. Mungkin ada mami-mami yang bakal menimang cahaya mata juga nak tahu kan antara apa barang yang kita ada, dan bukan kita jual lah, tapi sekurang-kurangnya kita berkongsi apa yang persediaan yang kita buat. Tapi kita tak boleh review, kita just nak unboxing je lah sebab kita belum guna semua ni kan. Okay, so hari ni kita ada, first kali kita ada bantal. Bantal ni lain daripada bantal yang saya tunjuk pada video yang lepas. Ini adalah bantal untuk maternity, iaitu bantal untuk ibu yang yelah, kadang mengandung kan kita sakit belakang dan sebagainya. Ni untuk tidur lah, untuk sendal badan kita, ataupun untuk waktu kita duduk untuk kita dapatkan keselesaan. Dia ada 3 jenis, 3 bantal. Ada yang ini, kemudian kita ada juga yang ini, dan kita ada satu yang ni. So yang ni kalau kita perhatikan dia ada velcro dia untuk kita cantumkan dengan yang di sini. Ni dia ada velcro dia juga. Jadi kita boleh adjust lah daripada yang kalau kita nak ruangan tu besar ke kecil kan. Okay, saya beli ni sebab saya sepatutnya tidur mengiring ke kiri, tapi saya suka sangat bila saya bangun tu saya dah jadi terlentang. Jadi saya bolehlah saya jadikan dia 2 macam ni. Dan kalau saya nak mengiring ke kiri, saya boleh letak dia macam ni lah kat badan saya. Nanti saya boleh adjust lah ruangan yang dekat sini ni nak besar ke nak kecil kan. So saya duduk di tengah-tengah macam ni. Jadi bantal yang lagi satu ni, saya bolehlah sendal dia dekat perut ni ke, atau saya nak letak belakang ke, ataupun kalau saya duduk di kerusi yang dah jadi 2 ni, saya boleh je letak di belakang, jadikan dia sebagai tempat penyandar. Okey. So ini bantal 2 ni. Yang ini selain daripada untuk mami, kita juga boleh jadikan dia bantal baby lah kalau kita nak menyusu ke apa. Cuma dia macam tebal sikit dan dia kurus, mungkin tak berapa selesa kot baby. Okay. Lepas tu kita beralih pula kepada bahagian-bahagian yang pampers dan pad. So yang ini saya beli diapers newborn, 1 pad. Bukan beli, ni ada kawan bagi sebab dia bawa lepas bersalin. Mungkin dia beli newborn ni banyak, jadi dia dah tak guna newborn ni sebab anak dia dah pakai saiz S, so dia bagi saya lah, saya nak salin kan. So yang ini yang saya beli di online, sebenarnya memang beli di online lebih murah lah. Yang ni saya beli Mami Coco sebenarnya. Jadi tengoklah antara 2 jenama ni mana yang sesuai dengan baby nanti. Mana yang sesuai, kita akan ulang beli jenama yang sesuai tu. Sekejap ya. Cukup besar kan saya buka. Besarkan sikit supaya senang nak keluar. Nanti ni tajam, dah makan tangan dah tadi. So yang ini Mami Coco. Tengoklah baby berkenan dengan mana yang sesuai. Kita akan beli nanti yang kedua yang sesuai. Campak dulu ke sana. Ini Mami Coco. Untuk mak pula, sebab saya pun tak tahu saya selesa dengan yang mana. Yelah, kita tak pernah ada pengalaman kan. Jadi saya beli beberapa lah. Okay lah kot untuk saya habiskan dalam masa nifas tu kan. So ini adalah autumn. Macam terbalik Aisyah? Tak. Lintangkan dia. Ni. Ayah.
Ini Autumn. Jadi dia nama Autumn. Dia bagi 2. Saya tak ingat berapa belas ringgit. Murah-murah je saya beli sebab saya beli dekat online. Yang Autumn ni kebaikan dia bagi juga ni plastik ni. Maksudnya kalau kita dah habis guna ni, dah kotor, dah basuh, kita boleh letak di dalam plastik ni lah sebelum kita buang. Okay. So yang ini ada lagi satu. Saya beli ni jenama Purine. Kalau tak silap saya. Nama Purine. Dah terkoyak sekali dengan plastik dalam tak dah. Sebab gunting ni memang tajam. Okay. Yang Purine ni kalau tak silap saya, dia ada wing. Kalau tak silap lah, kita tengok. Saya tunjuk ni, saya nak share dengan mami-mami. Siapa yang rasa diri dia bukan mami, bapak-bapak tu, bolehlah skip video ni. Tapi kalau nak tengok, nak belikan isteri tu okey lah. Oh, dia tak ada wing lah. Tak ada wing lah, Kak? Tak ada wing, dia macam tu je. Tapi dia, yang ini kelebihan dia, dia tebal dan dia lembut. Dan dia panjang. Okey. Dia panjang. Dan saya ada beli lagi satu. Untuk yang dewasa ni, dia sama lebih kurang macam pampers kanak-kanak jugalah. Tapi dia jenis seluar. Jenis sarung. Ini dia nama apa, Aisyah? Purine Soft Gel. Ini Purine juga. Saya beli Purine. Ini bagusnya dia pack satu-satu. Dia tak pack sekaligus macam tu. Bila kita buka ni, sama je macam baby punya yang seluar tu lah. Maksudnya kita sarung je. Kemudian kalau nak buka tu dia ada juga tempat koyak macam baby punya kat tepi ni. So itu je untuk hari ni saya nak sharekan. Nanti dalam video akan datang saya akan sharekan benda-benda lain yang kita dah buat persediaan lah. Terima kasih semua kerana sudi bersama kami dalam channel ni. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.